Assalamualaikum kepada sahabat-sahabat dan peminat One Piece. Hari ni last kita buka packaging kita. Last. Pernah tak lama lagi nak masuk bulan puasa. Kita buka packaging. 5 packaging. Last. Kita buka lah. Kita tengok apa yang kita dapat. Adakah tuah di kaki ayam kita nampak tuah manusia, siapa yang tahu. InsyaAllah. Mari kita lihat. Bismillah. Mari kita lihat siapa yang kena. Mula-mula kita lihat Kak Don. Adalah Kak Don ya, Kak Don biasa. Tak tepi. Kita akan menghangatkan lagi keadaan. Kita tengok depan. Kak biasa. Kak biasa. Kak biasa. Kak biasa. Dan Kak biasa. Dan Kak biasa. Mari kita lihat last. Kak Yes. Oh, alhamdulillah. Kita dapat kad special. Sheng, kad special. Alhamdulillah. Dan harga dia ada di atas ataupun di bawah. Dia tengok. Sheng. Kad dia, tekstur kad memang agak menarik. Boleh kita pegang kalau siapa yang ada. InsyaAllah. Dan last sekali adalah kad biasa. Ya, satu je. Mari kita panaskan keadaan dengan packaging yang seterusnya. Adakah ia akan lebih bertuah? Adakah kad mangga akan dikeluarkan oleh packaging ni ataupun tidak? Mari kita lihat sama-sama. InsyaAllah. Kita mau keluar. Adakah ini tanda-tanda kad mangga akan dikeluarkan? Minta maaf kawan-kawan. Tak apa-apa, sihat lagi. Kita tengok kad Don. Oh, kad Don Luffy. Biasa punya. Okay, kad biasa. Kad hitam biasa. Kad Bang Hakok biasa. Kawan-kawan. Izon biasa punya. Inurashin biasa. Dan kad Rishuma Re. Mari kita lihat. Ya, Sakatsuki kad SR. Kita dapat kad SR dan kad biasa. Kad biasa. Stempel biasa. Okey. Agak menarik. Mari kita lihat lagi. Mari kita lihat. Bismillah. Adakah tuah menyebelahi kita atau tuah menyebelahi ayam? Kak Don. Oh, Kak Don biasa. Kak Don biasa. Kak biasa. Kak biasa. Kak biasa. Kak biasa. Kak biasa. Ya, kita dapat kad Ray biasa. Dan di belakangnya adalah kad SR Kuzan. Nampak kawan-kawan?
Okey. Dan harganya ialah, okey kawan-kawan, ini untuk kad hitam, kad navy, kat bawah. Dan seperti biasa, kad biasa stempel. Cantik untuk dimain. Kita lihat lagi satu packaging yang seterusnya. Bismillah. Kita lihat adakah kad leather. Kad leather hanya satu jalan packaging ni. Sanji. Nampaknya kad biasa. Tak seperti video sebelum ni. Letak tepi. Kad biasa. Kad biasa. Sanji. Leather biasa. Dan kita ada kad SR Trafilo. Okeylah. Tengok adakah harga dia. Okey, SR harga dia. Letak. Ini kad biasa. Okey. Dua packaging lagi kawan-kawan. Dua lagi packaging. Bismillah. Adakah mangga akan dikeluarkan oleh packaging ni? Bismillah. Mari kita lihat. Ya, keadaan biasa. Bagi nampak sikit. Okey. Mari kita lihat. Kad biasa. Kad biasa. Kad biasa. Kad biasa. Ada. Oh, kad promo biasa. Ya, kita dapat kad ni. Dan di belakangnya adalah kad Kaido SR. Agak menarik kad dia. Dan harga dia pun agak menarik. Kawan-kawan. Sahabat-sahabat. Dan seterusnya kad stempel biasa. Menarik untuk dimain. Dan last kali kad packaging kita. Dan kita jangan hampa jika tidak dapat mangga, kerana itulah adat mencari One Piece kad. Mari kita lihat. Bismillah. Kad daun. Ya, kad daun biasa. Rasanya tak ada yang menarik ni. Okey, biasa. Biasa. Dan kad biasa. Kad R. Dan di sebaliknya adalah kad. Bukan kad mangga. Ya, kita dapat Sabo SR kawan-kawan. Alhamdulillah. Dan harganya pun agak menarik. Kawan. Lihatlah kawan-kawan. Dan dia punya art dia pun agak menarik. Mari kita tengok belakangnya. Ya, stempel biasa. Okey kawan-kawan, setakat itu saja video hari ini. Nampaknya dalam kotak packaging the best One Piece yang payah untuk dapat mangga. Setakat itu je hari ini. Assalamualaikum dan selamat menyambut bulan puasa untuk yang beragama Islam. Assalamualaikum.